Ya, kembali lagi kita dalam segmen fakta dan analisis. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua penonton yang saya tak tahulah ada yang merindui ataupun tidak. Jadi setelah sekian lama kita tak bersiaran langsung, saya ingat kita bersiaran beberapa bulan yang lalu untuk berbicara berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah, dan kali ini kita kembali bersiaran untuk berbicara dengan tajuk berkaitan dengan pilihan raya juga, dan banyak isu-isu yang melatari, banyak isu-isu yang sedang terjadi dalam negara ini yang perlu ceritakan, perlu dibahaskan, perlu dicungkil. Jadi kita di peringkat Idea Research Center mengambil ruang ini untuk kita memanfaatkan data dan maklumat yang kita ada untuk kita kongsikan melalui fakta analisis untuk bicarakan berkaitan dengan isu semasa. Dan bersama dengan saya, tak lain tak bukan Cik Khairul Arifin, Akan rakan strategi. saya. Terima kasih, Tuan Hanif. Jadi, Apa khabar? baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita tak bersiaran. Ya. Sekarang kita cuba dengan Ya. setup baru. Ya, kita di studio baru, setup baru, dan kita nak bawa kembali fakta dan analisis ini ke dalam warga perbincangan di alam maya. Dan saya kira ini amat penting kerana ia memberi ruang dan peluang Ya. untuk pendidikan demokrasi Ya. kepada rakyat kita. Dan saya ingat ini boleh menjadi asas lah untuk nafas barulah. Dan saya berharap sangat kita boleh konsisten. Ya. Dia bila dah lama konsisten, kita berhenti untuk satu tempoh masa yang sangat lama. Dia jam sikit. Nak mula balik tu dia macam injek krek sikit lah. Jadi kita harap nafas baru. Terima Tapi kasih. kita cuba dengan cara yang lebih santai, Encik Arifin. Ya. Kita tak nak kita ada banyak data dan juga fakta yang boleh dianalisis bersama kita dan juga warga maya. Tapi kita cuba sampai dengan cara yang lebih relax dan santai supaya Mungkin itu keunikan fakta analisis kali ini. kita nak pastikan data ini membumi lah, supaya orang boleh sama-sama mendapat manfaat lah daripada data dan dari apa yang kita buat kerja sama ni, kita boleh kembalikan kembali kepada masyarakat. Dari semasa ke semasa ni kita akan ada tetamu jemputan yang akan mengupas tajuk ini. Mungkin maknanya tidaklah selamanya kita berdua, tapi kita akan ada bertiga, mungkin berempat. Berempat tu ramai sangat, dah jadi jadi diskusi. mesyuarat agung lah. Jadi kita akan ada tokoh-tokoh lain lah, saudara saya sekalian, tokoh-tokoh lain yang kita akan panggil dari semasa ke semasa untuk berbicara nanti dalam fakta dan analisis. Ya, betul. Jadi kita mengharapkan sokongan daripada warga maya lah yang mengikuti kita baik di Facebook maupun di YouTube. Mungkin di TikTok juga boleh memberi sokongan dan juga idea-idea apa yang patut kita berbincangkan. Sebab Idea Research Center ni sudah 10 tahun. Jadi banyak benda-benda yang data-data ataupun maklumat-maklumat yang tersimpan yang mungkin kita boleh kembalikan juga kepada masyarakat sebagai satu proses keilmuan data ni. Jadi baik, Encik Arifin, hari ni kita nak berbincang satu topik yang sekarang ni tengah musim yang kita boleh katakan sibuk dengan saya nak kata pesta demokrasi, tak nak pesta sangat sebab dia lebih kepada konflik, drama, dinamik politik tanah air kita ni. Kita ingat 2018 dah cukup dinamik. Pergi ke 2022 semakin agak dinamik juga, dan tahun ini 2026 semakin dinamik. Jadi kalau Cik Hanif ingatlah masa podcast Sabah itu, kita pernah menyebut bahawa bermulanya PRS Sabah adalah bermulanya siri-siri pilihan raya. Maksudnya rakyat Malaysia, kawan-kawan di luar sana harus sedar bahawa kita akan berdepan kali ini dengan siri-siri pilihan raya, pembubaran. Kita akan berdepan dengan nanti proses-proses konflik politik, pengundian dan sebagainya. Ini akan berlangsung dalam masa setahun dua ini. Jadi kita akan disibukkanlah dengan perkara-perkara tersebut. Tapi yang paling penting,
kena benar faktanya, Ah, kena benar analisisnya. Ya. Itu yang kita akan bawakan dalam fakta dan analisis. Menarik apa yang Encik Arifin ketengahkan tadi bila kita sebut siri-siri pilihan raya yang akan Ah. datang ini, kita dah melalui fasa yang pertama. Okay. Bukan fasa yang pertama, kita dah melalui pilihan raya yang pertama untuk tahun 2026, pilihan raya negeri. Kita tolaklah pilihan raya kecil lain. Tapi kita sebut ini pilihan raya yang berskala besar di peringkat negeri dan juga akan melibatkan pilihan raya umum yang akan datang. Jadi siri-siri pilihan raya yang kalau kita kembali ke 10, 15 tahun yang lepas, sejak pilihan raya pertama, mungkin orang mengundi betul-betul 5 tahun sekali. Jadi bila masuk fasa sekarang ni, orang silap-silap dalam tempoh 5 tahun, orang boleh mengundi 2 kali. Kalau berlaku pilihan raya kecil, 3 kali mengundi. Ya. Jadi macam kita ambil contoh di negeri Johor, macam sebelum ini pilihan raya negeri telah berlaku pada 2022 tak silap saya. Kemudian pilihan raya umum 2000 Betul. dua kali negeri dengan apa ni? Negeri dengan parlimen berbeza. Kemudian kita sebut berkenaan dengan rakyat mahkota, Dun Mahkota, Ya. yang membuang undi untuk pilihan raya kecil. Hmm. Dalam satu term pilihan raya tu 3 kali 3 orang kali. Dun Mahkota mengundi. Mahkota mengundi, ya. So selain daripada uh, jemu, dia tak boleh ada perkataan jemu lah. Untuk orang macam kita mungkin tak boleh jemu. Tapi dalam mendidik masyarakat berkenaan dengan demokrasi ni, dalam kita membuang undi ataupun memilih pemimpin, sebagai rakyat Malaysia kita tak boleh jemu. Itu tanggungjawab kita sebenarnya, Hanif, ya. Dalam Ya. termaktub dalam perlembagaan, tanggungjawab dalam sistem demokrasi, malah dari segi agama pun ia adalah satu penyaksian merentas semua agama bahawa politik dan juga kepimpinan ini satu benda yang akan memberi kesan besar pada hidup masyarakat. Betul. Ya. Jadi tak ada orang yang boleh, aku dah penat lah, hari tu aku dah mengundi, lelah, tak boleh. Jadi dia kena ada satu kefahaman kenegaraan dalam diri kita. Kalau arwah Ustaz Siddiq, fik muwatanah, fik kenegaraan itu. Ya. Maksudnya salah satu dalam fik kenegaraan itu adalah menuntut kita untuk memilih pemimpin dengan cara apa? Kita keluar untuk mengundi lah. Jadi itu membawa premis kepada perbincangan yang kita nak bawa pada hari ini, Syarifin. Ya. Banyak perkara-perkara yang kita boleh bincangkan, tapi hari ini kita nak skopkan kecil, kita nak lihat pilihan raya negeri Johor, yang telah diumumkan pada 31 Mei yang lepas. Pembubaran yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi, yang telah mendapat perkenan daripada Tengku Mahkota, berkuat kuasa 1 Jun baru ini, 2026, pembubaran Dun Johor, yang akhirnya membawa kepada pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 11 April. Saya amat rasa 11 Julai. Saya amat terasa terkesima Surah Hanif bila dipilih tarikh 31 Mei. Kerana dia agak signifikan tarikh hari lahir saya. Hari lahir. Dia tak sangka dalam carta ataupun tarikh-tarikh hari lahir itu salah satunya pembubaran. Pembubaran. Saya bubar Dun Johor ni bersempena dengan hari lahir isteri saya. 1 Jun. 1 Jun. So sebab kalau selingan kalau setiap kali 1 Jun ni saya selalu cakap dengan isteri saya, awak punya birthday satu Malaysia cuti. Sebab dia sekali dengan ulang tahun keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Ya. Okey, kita balik kepada perbincangan kita. Berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor yang macam saya sebut tadi, berkuat kuasa 1 Jun 2026. Seluruh negeri Johor, Dewan Undangannya terbubar. Maka ini yang membawa kepada pilihan raya. Kalau boleh saya bagi tahu apa yang telah diwartakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Jumaat yang lepas, pada Jumaat yang lepas. Penamaan calon akan berlangsung pada 27 Jun, iaitu hari Sabtu pada minggu hadapan lah. Dan juga tarikh mengundi untuk negeri Johor pada 11 Julai 2026. Jadi ini adalah tarikh penting untuk rakyat negeri Johor kena faham. Jadi untuk kita pergi secara asas, Arifin, kalau kita boleh lihat negeri Johor ini, kan, berapa tahun sejak daripada pilihan raya negeri yang terakhir, 2021, 2022 tak silap, 2021 tak silap saya. Yang lepas pilihan raya negeri yang lepas adalah pada 2022. 2022. Ya.
Selepas Melaka kan? Mac Selepas 2022. Melaka. Ya. Itu tarikh Pilihan Raya Negeri Johor pada ketika itu, dan ketika itu buat pertama kalinya Pilihan Raya Johor itu adalah berlakunya penurunan Hak umur. had umur. Oh, Jadi kesan umur 18. 18 tahun dan pendaftaran automatik. Jadi ketika itulah masa tu saya ingat lagi SPR mengumumkan 2.22 juta lebih rakyat Johor layak menunaikan turun mengundi. Penambahan berlaku Perlahan satu penambahan yang yang signifikan mendadak. lah. Mendadak signifikan. Cuma dia ada kesan lah bila 2 juta tu pengundi, dan ketika tu saya ingat dibuat juga 2022 pasca Covid, masa tu baru Ya, lagi, dan betul. ada beberapa kesan-kesan jadi menyebabkan kalau kita ingat pada ketika itu peratusan turun mengundinya agak rendah. Cukup rendah pada ketika itu. Dan iaitu hanya 40 DUN yang dikuasai oleh Barisan Nasional pada ketika itu memperolehi jumlah undi terkumpul adalah 599,000. Maknanya hanya 23%. Tak sampai pun suku. Tak sampai pun suku, ya, 23% ya ketika itu. Jadi maknanya maksud saya 23% sokongan yang dia terima. Bukan maksudnya yang turun julak turun tu, jadi sokongan yang dia terima. Sebabkan orang panggil peratusan turun mengundi hari itu agak rendah lah. Rendah kerana hanya tak keluar mengundi saja ketika itu 45%. Sangat tinggi. Sangat tinggi yang tak keluar mengundi. Sebab dia jadi 100%. Yang keluar mengundi tak 40%. Daripada yang keluar mengundi itu, seluruh Johor 54.92%. 54% saja yang keluar mengundi. Daripada 54% keluar mengundi itu, dalam 1.426 saja yang keluar mengundi lah pada ketika itu. Dan daripada jumlah itu BN hanya dapat 23%. Itu 500,000 tadi. 500,000 lebih tadi. Yang lain-lain tu adalah selain daripada BN lah. Ada 817,000 lagi dalam 31.46% adalah daripada yang lain-lain. Itu sebabnya Saudara Hanif, saya fikir bahawa MB faham soal ini dan dia memerlukan satu legitimasi yang cukup kukuh. Betul. Untuk supaya pilihan raya yang akan datang ni diadakan awal. Kerana ini dalam arti kata lain satu referendum lah pada Dato' On Hafiz Ghazi ni. Sebab masa tu dia bukan poster boy. Betul. Kali ni dia akan menjadi poster boy, dia akan memacu je. Bolehkah dia mempertahankan 40 kursi Barisan Nasional yang diperolehi pada ketika itu dalam kedudukan peratusan turun mengundi yang rendah. Dan kita tahu ni, kita dah bincang di Sabah, kita dah bincang dalam podcast-podcast sebelum ini, bahawa apabila peratusan turun mengundi rendah, ini bermakna gameplaynya adalah bergantung kepada the core voters. Betul. Kepada ahli, parti-parti politik. Jadi bila core voters tu, kita akan tengok bagaimana core voters tu menyumbang ahli tegar dia. Baik, tapi kalau saya nak boleh kongsikan juga komposisi DUN Johor semasa Encik Arifin sebut berkenaan dengan Barisan Nasional ada 40 kursi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di Johor ada 56 kursi DUN. Tak silap, 56. 56. Dan Barisan Nasional mempunyai 40 kerusi. Pakatan Harapan yang terdiri daripada Keadilan, Amanah dan juga DAP ada 12 kerusi. Perikatan Nasional yang terdiri daripada PAS dan juga Bersatu ada 3 kerusi, Muda ada 1 kerusi. Jadi menjadikan keseluruhan adalah 56 kerusi. Jadi macam Cik Arifin sebut, kedudukan semasa. Sebelum pembubaran lah. Kalau ikut semasa sekarang ni dah tak ada kursi lah. Jadi sekarang kedudukan sebelum pembubaran ada sekitar 56 kursi dan ini akan menjadi satu cabaran juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz. Sebab bila kita lihat yang lepas Cik Arifin sebut, poster boy yang dijual pada ketika itu adalah Dato' Hasni.
mantan Menteri Besar Johor sebelum Dato' Onn Hafiz, yang Hmm. dijadikan sebagai poster boy, a success man. Yang saya ingat waktu tu sebab pergolakan yang berlaku di Johor pasca Menteri Besar yang pertama selepas 2018, almarhum, saya tak ingat, kemudian Datuk Salahuddin, dan kemudian akhirnya diganti oleh uh, Datuk Asni daripada Don Benot, yang menyaksikan sangat uh, disayangi rakyat Johor lah pada Hmm. ketika itu, dan dijadikan sebagai poster boy, dan kemudian diganti tiba-tiba bila pilihan raya selesai, kemenangan berpihak kepada Barisan Nasional, Dato' Onn Hafiz dilantik jadi Menteri Besar. Dan mungkin juga desas-desus dilema seperti ini juga akan berlaku kepada Dato' Onn Hafiz, kita tak pastilah. Takut Dia jadi poster boy, tiba-tiba tak jadi Menteri Besar. itu satu perkara yang uh, cabaran penting lah bagi Cabaran beliau. penting. Saya fikir itu cabaran untuk Cabaran. beliau untuk berdepan dengan suasana politik semasa, dan ini tidak mudah dalam konteks Johor membuka gelanggang pertama di Semenanjung. Betul. Johor ada membuka gelanggang Semenanjung, dan kita tahu Sabah membuka gelanggang di Blok Borneo, dan nampak Johor membuka gelanggang, dan dia yang pertama kan, yang dulu Melaka. Betul. Melaka Dan buka kita dulu. tahu sebenarnya desas-desus sebelum ini Melaka nak bubar Melaka. Malah di peringkat IDEA kita pun bersedia nak turun untuk buat survey di Melaka. Alih-alih tengok Johor bergelut di Negeri Sembilan, kemudian Johor gelanggang yang kita bubar. jangka Melaka. Melaka, Yang ya. Bergelut Negeri Sembilan. Ah. Yang bubar Johor. Johor. Itu dia domino effect dia. So dalam politik semua perkara boleh berlaku dalam keadaan yang sedemikian. Jadi rakyat pada ketika ini harus dipersediakan dengan benda-benda macam ni. Dah tak boleh, dulu memang tahu 5 tahun sekali je. Tapi selepas ini rakyat kena sedia dengan cara dinamik demokrasi yang pada ketika ini. Tapi Cik Arifin, saya ingin kongsikan tinjauan awal di mana selepas daripada pembubaran DUN pada 1 Jun 2026, kita di peringkat unit penyelidikan Indian National Centre, kita jalankan analisis sentimen awam lah. Kita jalankan tinjauan kita melalui, menarik tu boleh kita kongsi dengan cara kita lah, Ya. dengan melalui media sosial, melalui saluran-saluran berita, kita melihat tinjauan-tinjauan. Kita melihat bagaimana sebenarnya dari 3 hari pertama lah selepas pembubaran, sekitar 52% yang agak positif, yang looking forward kepada pilihan raya ini. Sebab kita jangkakan mungkin orang penat nak pilihan raya ni, Cik Arifin. Tapi bila dapatan kita sekitar 52% yang agak excited dan menyambut baik dengan pilihan raya ini. Dan manakala sekitar 30% yang lebih kepada macam neutral. Ada okey, tak ada pun okey. Dan sekitar 18% yang kita lihat sentimen lebih kepada negatif, yang mempersoalkan kenapa perlu pilihan raya sedangkan tak cukup haul lagi. Kenapa tak tunggu cukup yalah, pilihan raya jalankan serentak ke, kan? Ada sekitar 18%. Jadi ada tiga situasi mana tapi kita nak melihat grup yang 52% yang sangat positif ini. Kalau boleh saya highlightkan salah satu daripadanya. Ini menarik lah. Kita jangka Johor ada tempoh sampai, tak silap saya, Februari ke Mac. Dia ada sampai tahun depan. Dia ada sampai tahun depan. Maksudnya dia ada maximum shilling. Maximum shilling dia ada sekitar Februari lah. Februari atau Mac tahun depan. Tapi kita jangkakan Johor hujung tahun. Tapi yang paling menarik sekali saya lihat sentimen positif ini, dia kata kenapa buat sekarang? Salah satunya kalau buat bulan 12 musim banjir, hujan. So dia ada macam logik juga kan. Jadi selain daripada itu saya berfikir orang memuji lah kepimpinan Dato' Onn Hafiz Ghazi di Johor. Namun demikian orang teruja. Orang teruja nak menggelar pilihan raya ni, dia kata inilah masanya untuk kita beri mandat baru.
So saya dalam kajian yang kita jalankan, Ya, kajian sentimen yang kita jalankan, bila disebut ini perkara yang mandat. saya nak highlightkan, memberikan mandat baru. Dalam masa yang sama, Datuk Menteri Besar Johor, Datuk Nafis ada satu significant numbers peratus yang agak baik Ya, berkenaan dengan maksudnya kepimpinan beliau. asasnya tu dia dah ada. Asasnya beliau ada, tapi saya kurang pasti kalau Cik Arifin boleh uh, menganalisis lah yang dikatakan sebagai mandat baru untuk pembangunan Johor. Ah, Hmm. dia macam tak align. Dia setuju. Dia sangat berpihak, sangat suka dengan kepimpinan Datuk Nafis, tapi dalam masa sama nak beri mandat baru. Saya macam mandat siapa yang dia nak beri? Itu yang mungkin boleh dijadikan sebagai perbincangan. Ya, apa tu, kita ada bincang tadi. Sebenarnya kalau kita lihat bahawa PRN Johor ni ada beberapa keunikan lah. Hmm. Keunikan yang special yang kenapa dia special. Pertama, kita sebut tadi bagi Datuk Onn Hafiz ini referendum dia. Ya, Okey. dia nak So tunjuk keabsahan PRN dia. ini penilaian langsung rakyat terhadap prestasi Menteri Besar Johor. Betul. Kenapa? Kerana beliau adalah tokoh muda. Saingan tokoh muda sebelum itu sebagai Menteri Besar Amiruddin Syahri di Selangor. Ya. Sekarang ni UMNO mentawarkan seorang MB yang ada di Johor, iaitu Datuk Wan Ghazi. Muda, muda dengan barisan kabinet dan sebagainya. Dan dia berpeluang membangunkan Johor pada awalnya itu dengan 40 penguasaan kursi BN hampir mutlak lah. Maksudnya Betul. dari serta tangan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan nak kelulusan ke apa, tak Two-third. banyak masalah. Two-third It's lah. two-third majority. Jadi itu dari seginya penting. Cuma mungkin penguasaan undi awalnya itu tak banyak lah. Jadi seperti yang kita bincang tadi. Kedua, saya nampak keunikan Perdana Johor ni adalah dia semi-final. Macam kita main bola. Sekarang ni main bola ni. Saya rasa Musim bola. dia tak semi sangat. Quarter boleh final. kata quarter, semi-final. Kita ambil lah sama ada quarter ataupun semi-final. Quarter lah kita ambil. Quarter final. So, quarter final, ujian politik sebelum PRU16. Sebab ini crossroad ni. Crossroad. Apa kita tahu dalam percaturan politik di Sabah yang kita pernah ulas saudara ni, berlaku pertembungan tiga penjuru, berlaku pertembungan PH, GRS dan juga Barisan Nasional. Walaupun membentuk kerajaan tapi tak boleh. Tapi ada keharmonian lah di antara rundingan-rundingan kerusi. Itu saya rasa sedang diusahakan oleh parti-parti politik lah sekarang ni. Tapi di situ kita akan lihat bahawa itu ujiannya. Sama ada adakah bertembung tiga penjuru ataupun di saat akhir akan ada coalition, persefahaman di antara kerajaan perpaduan. So dia adalah ujian kepada formula kerajaan perpaduan PNPH. Tapi nota kaki di sini yang saya rasa harus dibetulkan persepsi rakyat sekarang ni, dia ramai yang tak faham bahawa kerajaan perpaduan, kerajaan madani yang disebut ni still ada coalition government kerana 2022 mandatnya tidak 100% mendominasi mana-mana parti. Tak ada siapa yang dapat jadi itu sebabnya majority. berlakunya perbezaan di antara pusat dan negeri. Itu berlaku di politik. Jadi ini saya rasa antara dia. Dan berbalik kepada soal pengaruh ekonomi sebagainya tu, kita tahu bahawa tak ada negeri lain yang masuk pilihan raya dengan projek ekonomi besar. Betul. Johor antaranya sebab dia telah isytiharkan pengaruh zon ekonomi Johor Singapura, GSZ tu, itu besar transformasi ekonominya. Jadi ada isu pelaburan, pekerjaan, pendapatan, RTS, hubungan ekonomi Johor Singapura tu, pastinya saya rasa akan jadi kempen utama. Dan satu lagi keunikan pilihan raya kali ini adalah PN tu di mana? Itu yang kita nak bawa ke segmen seterusnya. Jadi medan penentu masa depan PN. Bayangkan dulu mereka hanya menang 3 kerusi saja. 2 bersatu dan 1 PAS. Jadi dalam keadaan sekarang ni bagaimana suasana dalam PRN? Yang ini antara perkara yang penting lah saya rasa sangat unik. Dan terakhir, keunikan yang mungkin ramai yang tak sedar, satu bold move yang dibuat oleh
Datuk On Ghazi sebagai Menteri Besar adalah mewujudkan adun lantikan. 5 adun Ya, lantikan. 5 adun lantikan telah diwujudkan pada apa tu bila 7 2020. Mei 2026. 7 Mei yang baru-baru ni, Dun Johor telah meluluskan pidaan Undang-Undang Tubuh membolehkan pelantikan 5 adun Pelantikan. pelantikan tu. Jadi 40 disokong. Daripada 56 tu 40 disokong. Dia memang dapat tutor. Apa kesan ni? Kesan nanti bagaimana nanti pembentukan kerajaan. Maknanya kerajaan yang dibentuk nanti dia akan ada support daripada 5 adun lantikan. Lantikan. Dan ini pertama kali dalam konteks di Johor dan juga beberapa negeri-negeri semenanjung juga ini yang pertama kali. Berbanding dengan Sabah dah ada dah sebelum Sabah ni. dan juga Pahang. Pahang dah ada lantikan. Ada ya. Ini saya fikir antara keunikan PRN Johor yang kita harus faham dan kita harus lihat, pantau dengan rapi. Okey, kalau kita tengok pula berkenaan dengan ya Cik Arifin dah sebut berkenaan dengan coalition ni. Kita agak sekarang ini tak ada siapa tahu siapa bergabung dengan siapa. Belum. Kita sekarang, tak ada yang definite mutamat. Tak ada yang sekarang. Setakat kalau sebelum ini, kalau kata lagi seminggu ni, kira ada lebih kurang 10 hari lagi sebelum penamaan calon. 10-11 hari sebelum penamaan calon. Agak sunyi sepi. Kalau tidak, kita dah sibuk dah ni. Melihat senarai-senarai calon yang diumumkan. Dah ada bibit-bibit. Tapi sekarang ni belum ada terbocor apa-apa. Sikit-sikit itu ada keluar kan. Terkeluar. Kan sikit-sikit terbocor dan kemudian kita lihat tak ada yalah adalah yang meratib nak memutuskan hubungan. Macam kita lihat PAS dah memang menolak bersatu, sudah bersama dengan Parti Wawasan Negara yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan juga macam mana pergi ke arah untuk bersama dengan UMNO, dalam satu coalition, iaitu Muafakat Nasional 2.0. Kita dah nampak gerakan-gerakan itu. Namun demikian yang macam Cik Arifin sebut, kerajaan perpaduan juga dilihat juga ada. Kan ya, kita tengok dalam UMNO sendiri ada beberapa pecahan yang kita lihat, ada yang nak ke PAS, ada yang nak kekal bersama dengan kerajaan paduan. So keunikan ini saya panggil ini keunikan lah. Saya tak panggil ini sebagai drama politik. Ini bagi saya keunikan. Mungkin orang akan melihat ini drama politik lah, itu apalah, menyusahkan. Tapi bagi saya ini keunikan yang saya nak tengok. Sebab musuh selama 60 tahun boleh berkawan baik tiba-tiba. Musuh yang dicaci-caci berkawan baik dalam masa beberapa tahun, macam PAS dengan Bersatu berkawan baik, menubuhkan Perikatan Nasional. Dan saat inilah berpecahnya baru-baru ini. Berkuat mereka bergabung ketika pilihan raya Melaka dan juga Johor, masuk balik pilihan raya Johor dalam keadaan yang kali ini. Yang kali ini. Dan menariknya di sini adalah surat keluar kenyataan media bahawa PAS tidak bekerjasama dengan Bersatu. Cumanya adakah Bersatu akan terus bersama dalam Perikatan Nasional? Yang ini juga satu perkara yang kita harus lihat dinamiknya. Itu yang kita masih lagi macam kalau saya boleh singkap sedikit, Datuk Wan Hafiz sebut dalam pelancaran jentera, kita tak akan duduk semeja dengan DAP. Hari ini keluar di dalam berita, Datuk Hafiz duduk sebelah Anthony Loke umumkan pelancaran train. so benda tu jadi diwar-warkan oleh netizen. Jadi saya tak tahu jadi troll ke apa kan, tapi jadi satu perbincangan yang itu orang cakap dalam politik ni, kita tak boleh, jangan percaya bulat-bulat. Apa yang keluar jangan terima, tapi tengok dulu, sebab tak tahu apa akan jadi. Benda selepas 1 jam pun boleh berubah. Ni kan pula belah 2 hari 3 hari. Jadi saya sangat looking forward untuk coalition yang akan terbentuk bila menuju ke pilihan raya negeri Johor ni. Dan masih lagi kita menanti penamaan calon dan sebagainya, sebab bila BN juga Datuk Hanafi Ghazi juga umumkan UMNO akan bertanding ke semua 56 kerusi. Dan dalam keadaan PAS ada 1 kerusi, katalah PAS nak bekerjasama dengan UMNO kan. PAS nak bekerjasama dengan UMNO, Perikatan Nasional.
saya tak boleh nak pakai terma apa, Perikatan Nasional ada Bersatu, tapi Bersatu tak nak dengan UMNO. PAS nak UMNO. Kita pakai PAS lah. PAS nak bekerjasama dengan UMNO di Johor sebagai satu muafakat nasional. Katalah ada ke arah itu. PAS menang Bersatu. Menang satu kerusi. Dan UMNO ada 40 kursi. UMNO nak kontes 56 kursi. Jadi macam mana pembahagian kursi? Sedangkan kedua-duanya mempunyai sasaran Ya. pengundi yang sama, kan? Dua-dua mempunyai sasaran pengundi yang sama. Jadi pembahagian kursi itu, kalau kata terjadilah kerjasama ni, saya tak sabar nak tengok macam mana dia orang nak delegate kursi. Itu So satu. sanggupkah UMNO memberikan kursi yang mereka ada, ataupun mereka yakin mereka mampu menang kepada PAS sebagai rakan koalisi baru jika berlaku? Saya lihat ni dalam konteks politik ni dia ada beberapa perkara-perkara yang ada berbeza. Ya. Pembentukan kerajaan satu perkara yang lain. Maksudnya selepas menang boleh berkawan, Itu cerita boleh lain. ada koalisi, Ya. boleh bermusuhan, boleh mungkin dulu pernah peristiwa 2018 pun ada atas lompat parti berlaku Ediga melompat dan Betul. sebagainya. Tetapi bila nak masuk pilihan raya, percaturan utama adalah kerusi. Kita tahu bahawa muafakat nasional pernah gagal di antara BN dengan UMNO dengan PAS. Kerana apa? Kerana isu kerusi. Ya. Tak dapat mencapai kata sepakat untuk kerusi. Sebab bagi parti politik, apa yang paling tinggi adalah masuk pilihan raya, bertanding sebagai calon. Betul. Apa gunanya jadi ahli politik Kalau tak jadi calon. Tak ada jadi calon kan. Jadi calon itu paling utama. Dan kadang-kadang antara menang dan kalah, calon tu yang menjadi pertimbangan parti politik dan Betul. juga orang politik. Betul. Jadi Sabah membuktikannya. Walaupun kita tahu dalam survey IDA yang kita buat sebulan sebelum menjelang Raya Sabah, amat jelas bahawa kehendak masyarakat nak akan perpaduan koalisi yang bersama dalam konteks sedia ada kajian perpaduan. Tetapi berdasarkan kepentingan politik dan juga itu sukar untuk dilaksanakan. Dan bagi saya itulah sifir politik. Betul. Ada proses demokrasi. Maksudnya ada tarik dan rerik, dan kalau kita nak cerca langsung pun tidak, itu mainan politik ya. Maksudnya strategi dan sebagainya. Dan dalam jangkaan kepada pilihan raya negeri Johor dengan rentak yang telah disusun sekarang ni, saya fikir pertembungan lebih 3 penjuru itu pastinya akan berlaku. Seperti mana yang di Sabah. Malah silap-silap juga kita akan nampak juga calon-calon bebas. Ya. Calon-calon yang sebab dah ada desas-desus bahawa di peringkat parti A tak bersetuju. Parti kita tahu pun UMNO pun ada banyak fraction. Kita tahu juga dalam PN sendiri pun di antara parti berpecah, dalam PAS juga, dalam dan kita tahu bahawa dah naik juga parti-parti baru, parti wawasan bersama. Ya. Dan dalam PH ni pun dalam penguasaan kursi. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya suasana sedemikian. Jadi harapan saya Saudara Hanif supaya apa pun yang berlaku, dia tidak menimbulkan apa diistilahkan sebagai fatigue politik. Kerana kegemibangan kita apabila serangan politik itu terlalu tinggi, dia melakukan fatigue politik, akhirnya orang tak nak turun mengundi. Betul. Sebab kita ada dua perkara yang unik dalam pilihan raya Johor 2022. Pertama, peratusan turun mengundi rendah. Orang beritahulah sebab COVID dan sebagainya. Ya. Kemudian yang pula menyatakan bahawa pastinya golongan bukan Melayu, kadang-kadang dia lebih seperti mana beberapa siri pilihan raya datang, dia nak fokus pada pilihan raya umum saja. Betul. Jadi itu juga mengusahakan pilihan raya peratusan rendah. Yang keduanya adalah soal unitnya di Johor yang lepas. Baik, saya masih teringat lagi ni. Antara undi rosak yang tinggi dalam pilihan raya Johor ada 25,000 spesifik ni 25,953 undi rosak pada ketika itu. Dan paling tinggi sekali Saudara Hanif, bayangkan di N43 Don Permas BN menang ada 1,024 undi rosak. Kalau Majoriti ada 4 don ketika itu undi rosaknya melebihi 1,000. Ada 4 don melebihi 1,000. Jadi bayangkan.
Dia ad menjejaskan majoriti sebenarnya tu. menjejaskan majoriti. Ada beberapa tempat-tempat tu dia menjejaskan majoriti. Dan kenapa ada undi rosak ni? Undi rosak ni ada undi protes, undi yang protes dan sebagainya. Jadi ini yang saya fikir satu perkara yang harus kita lihatlah. Ni bukan undi tak dikembalikan, undi yang Dah orang dah orang mengundi, yang mungkin salah langkah ke, dia right ke, apa semua. undi yang tak diterima. Jadi mungkin itu juga membawa kepada seperti yang kita sebut di awal tadi, apabila Johor adalah menjadi medan pertama di mana undi 18. Istilah yang paling tepat yang SPR gunakan adalah undi yang ditolak. Undi yang ditolak. Ya. Mungkin kalau undi rosak tu kan, mungkin waktu tu Johor menerima first time voters dan juga undi 18. Mungkin tak pernah mengundi, tak tahu macam mana, salah mungkin. Mungkin dia ingat macam Indonesia kena coblos kan, pergi lubang kan. Dan pemerhatian kita yang terlibat sebagai pemerhati ada yang pangkah lebih daripada satu. Potek ada yang menconteng kertas Betul. undi, menconteng Just for fun dia datang. Ada dan juga dia marah. Ada juga yang marah tanpa tu meluah perasaan dekat pada kertas undi tu. Jadi cabaran lah. Ya, saya masih lagi tertarik berkenaan dengan nak bercerita mengenai coalition ni, tapi kita tak nak bercerita panjang sebab kita just nak bagi teaser dulu, overview je kepada pilihan raya Johor ini. Sebab kalau kita lihat orang menolak kepada, orang nak memilih absolute party yang macam contoh PAS berdiri dengan sendirinya. Tapi persoalannya, adakah PAS bersedia nak bertanding dengan bendera PAS di Johor? Itu yang menimbulkan persoalan dalam perbincangan di media. Jadi disebabkan itu PAS mempertahankan untuk Perikatan Nasional. Dalam masa yang sama tak nak bersatu juga mempertahankan Perikatan Nasional. Kerana Perikatan Nasional ini memberi satu wave baru pada pilihan raya yang lepas. Jadi masing-masing tak nak lepaskan brand Perikatan Nasional ni. Itu satu. Yang kedua, orang melihat kepada UMNO sebagai parti Ultra Malay, Ultra Melayu. Namun demikian, kena lihat UMNO masuk ke medan pilihan raya negeri Johor. UMNO masuk ke medan pilihan raya adalah menggunakan Barisan Nasional. Namun sekarang dalam Barisan Nasional yang terdiri hanyalah MCA. MIC masih atau tidak? Kerana masih. Okey. Berdiri daripada MCA dan juga MIC. Tapi berpusatkan kepada pengundi Melayu. Dan juga Pakatan Harapan akan masuk ke pilihan raya dengan segmen yang berbeza dengan Amanah, Keadilan dan juga DAP. Yang di mana ini adalah yang menjarah undi-undi majmuk. Jadi dinamik yang kita nantikan untuk coalition dalam pilihan raya di negeri Johor ini sangat-sangat dinantikan lah. Jadi tu Cik Arifin. Kalau saya di peringkat saya secara peribadi, saya menantikan tarikh seminggu yang akan datang ini, bermula daripada hari ini membawa ke hari penamaan calon, akan berlaku sebab orang akan kabarnya petugas-petugas parti di seluruh Malaysia pun katanya dah mula bergerak ke selatan Johor. Homestay dah mula penuh. Hotel-hotel ini macam memberi peluang ekonomi yang baik. dalam satu faktor memberi satu ekonomi yang baik lah. Tapi orang tak syoknya, tak ada pilihan raya pun nak menghala ke selatan tu dah jam. Ada pilihan raya jam lagi maha dahsyat lah. Tapi dia biasa pilihan raya ni dia homestay, kedai makan, tempat viral. Itu siapa yang letak viral je orang cari. Dan mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, Cik Arifin, apapun kita di peringkat Idris Center, kita memantau secara asalnya 3 hari selepas pembubaran kita dah pantau, dan ada perspektif yang berbeza seminggu selepas pembubaran, dan ini kan pula nak menuju ke hari penamaan calon. Perspektif sentimen di bawah sentiasa berubah, bergantung kepada
isu-isu yang dibawa oleh parti-parti politik. Jadi mungkin di peringkat Idea Research Center, kalau ni saya secara peribadilah melalui apa yang kita lakukan, analisis dan juga sentimen di peringkat media sosial, parti-parti politik harus berhati-hati dalam berkempen lah. Pra-kempen sekarang ini dan sebelum masuk ke hari kempen yang sebenar, parti-parti politik harus berhati-hati dan berkempenlah secara berhemah, kerana kalau dulu mungkinlah lambat viral, sekarang lepas jadi 2 minit lepas tu boleh jadi viral. Jadi bila viral, ia akan menentukan, kerana anda parti-parti politik ni sebagai kita nasihat sebagai research center kita. Jadi anda berhadapan dengan pengundi yang fragile. Dia tak seperti 10-15 tahun yang lepas. Ahli yang kita ada, itulah pengundi kita, itulah banyaknya. Tapi sekarang ni pengundi kita ramai. Tapi tak semuanya belum tentu mengundi kita, semuanya ahli kita. Jadi kita berhadapan dengan pengundi yang sangat fragile. Kalau anda salah usik, anda salah tegur, anda salah cakap, mengakibatkan dia punya kos itu adalah anda hilang pengundi-pengundi anda. Itu yang saya ingat sebagai research center, kami menasihatkan anda kepada ahli-ahli politik dan juga parti politik. Berhati-hati semasa berkempen. Nampak? Itu klise kan? Klise sikit lah. Nasihat daripada kita. Dan saya fikir Saudara Hanif, insyaAllah dalam siri-siri yang akan datang kita akan lebih mengulas soal ini, tentang data dan fakta. Kita akan sentuh juga nanti isu-isu fakta yang mungkin salah, yang dipolemikkan. Dan juga kita bakal juga mungkin membawa analisis terperinci. Betul. Sejauh manakah perbandingan di antara peratusan 2022 dan sekarang. Dan paling menarik juga Hanif, kita bukan tengok kepada 2022, kita kena tengok pada PRU 15 yang lepas, 2024. PRU yang lepas. 2022 pilihan raya parlimen. 2022 parlimen. Ketika parlimen di seluruh negara, dalam konteks parlimen, di situ ada undi yang diberikan di peringkat DUN. Dan berdasarkan kepada analisis kita, ada nampak pergerakan di DUN yang berkenaan. Walaupun dulu sokongan mungkin solid kepada parti tertentu, ada perubahan kepada parti lain. Dan amat menarik sekali dalam saat-saat sekarang ini, yang bakal menentukan nanti adalah pengundi atas pagar. Dan khususnya kita jangan lupa Saudara Hanif, dan kita akan ulas pastinya tentang anak muda. Pengundi muda yang hampir 60-40% akan memberikan kesan, impak yang besar dalam pilihan raya kali ini. Betul. Baik. Saya ingat itulah sedikit banyak, dan saya nak tambah sikit berkenaan apa yang kita nak ulas juga. Kita nak tengok bagaimana Johor mampu menjadi medan quarter final. Bola kita yang akan membawa. Biasanya yang seronok kita tengok bola ni dekat quarter kan. Quarter semi, final. Final kan. Jadi kita akan tengok dulu di quarter final. Rentak awal ini. Sebab kita tak sentuh langsung. Selepas Johor, kita akan terus bersambung dengan Negeri Sembilan. Itu kita akan buka cerita lain lah. Negeri Sembilan itu. Dan tuan-tuan dan puan, sedikit sebanyak daripada kami, insyaAllah Idea Research Center, Fakta Analisis akan kembali lagi untuk kita berbicara berkenaan dengan negeri Johor. Saya ingat mungkin 3-4 siri kita, mungkin lebih, kita berbicara berkenaan dengan negeri Johor ini. Kita belum masuk lagi pembahasan cerita perinci. Kita tak pergi lagi dari DUN ke DUN, kawasan-kawasan, sentimen keseluruhan. Pergi khusus kepada parti-parti politik tertentu. Kali ni kita, kalau boleh, kita nak buka tanpa filter. Jadi kita ceritakan semua, parti A ke B ke C, kita cerita semua. Tapi tak adalah terlalu sampai mengaitkan, tapi lebih kepada fakta dan juga analisis. Rakan-rakan boleh komen nanti dekat ruang komen dan sebagainya, dan kita akan ulas komen tu dalam siri-siri yang akan datang. Komen kita ulas. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian, saya ingat terima kasih kepada Cik Arifin untuk masanya. Tak ada, Cik Arifin memang kena ada masanya untuk bersama dengan saya untuk fakta analisis ini. Dan
adakah mandat baru negeri Johor ini mampu mempercepatkan pembangunan atau sekadar pilihan raya saja? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.